Okay guys, aku pun dah lama tak buat konten ni. Welcome back. Ni aku nak buat satu konten. Aku ada beli TPMS, Tire Pressure Monitoring System. So aku boleh monitor aku punya tire pressure daripada dalam kereta. Dia ada sensor, so dekat tube tu kan, pakai benda tu kau akan boleh monitor lah tire pressure daripada dalam kereta. Sesuai lah untuk aku punya track day nanti ni. Jadi mungkin ia memberi manfaat lah bagi aku. Aku rasa dia sangat berguna lah. Jadi aku akan try dulu tengok. Ok, apa yang dia bagi aku beli dekat Shopee. Nanti hampa boleh tengok link dekat bawah. Kau akan share lah. Ok, dia ada dah label dah siap-siap. Tayar depan, tayar belakang, belah kiri, belah kanan. Ok, ni dia punya orang kata panel dia lah. Untuk apa monitor dia. So boleh letak dekat mana-mana sajalah yang memudahkan kan. Boleh letak, so dia akan display lah kita punya tire pressure nanti. So cara pemasangan ni senang je. Ganti je tube. Lepas tu dia ada bagi nut ni, boleh lock dia supaya dia ketat sikit lah. Ataupun mungkin orang boleh curi ke apa kan. Ok, lepas tu dia ada bagi USB. Ok, charger dia bagi USB. Ok, dan dia ada bagi double tip ni, double sided ni. So aku boleh lekat lah dekat mana-mana aku nak lekat. So jom kita pasang tengok. Dan kita try tengok. Ok, so aku pasang belah kanan dulu, belah driver dulu. Nampak nut yang dia bagi ni. So aku boleh masuk dulu nut ni supaya nanti nak lock dia senang. Ok, kemudian kita masuk dia punya sensor ni lah, front right. So sebelah kanan tengok dia macam tu saja. Ok, so kena letakkan ketat-ketat supaya angin tak keluar. Ok, yang dia bagi ni, so kita boleh ketatkan dia lah. Itu contoh dia lah. Okay, so bila dah pasang, apa boleh tekan je button ni, dia akan on. Tekan lama-lama. Ok, ada dengar bunyi. Ok, sambung lagi kita. Jadi aku dah set dia sebagai PSI. So boleh tengok tayar depan belah kanan 28 PSI, belah kiri 30, belakang 29 dan 30. Ok, jadi aku ada gauge ni, ok, untuk check pressure. Ok, jom kita tengok. Kalau tayar belah kanan ni dia tulis tayar depan belah kanan 28, jom kita tengok betul tak, accurate tak. Ok, sekarang aku buka dulu ni. So kena guna skru yang dia bagi ni. Buka balik. Kena buka ni. So dia memang ada detect hilang sensor dia. Cuba kita check tengok tadi last 28. Sekarang cuba kita check. Accurate juga. Accurate. Okay, so far benda ni macam berfungsi jugalah. So harapnya nanti bila track day dia akan memudahkan aku lah. Okay, so aku ketatkan dia. Dia turun dah 26. Okay, aku charge kat dalam rumah kereta kat luar. Tu benda ni masih lagi boleh read Okay, kereta kat sana. Okay, aku buat dalam rumah. So, charge tu. Masih boleh detect lagi dan masih boleh baca lagi.